ini betul-betul menjatuhkan kredibiliti lembaga zakat lah. Orang akan hilang confident nak bagi duit kat zakat lah. Apa taknya katalah kita nak pergi ke mana nak bayar zakat. Dalam kepala otak ini pergi kat ikram ni pergi kat orang beli buat banglo ni, beli kereta mewah ni, pergi umrah sampai 400,000 lebih ni. Orang kata terfikir macam tu tau. Tak rasa macam kita baik ke pergi direct bagi dekat orang susah dekat rumah kebajikan je. Saya tak nak berdiam diri lah pasal benda macam ni kan. Memang aku takkan diam. Aku takkan berdiam diri lah. Siap. Kita nak tengok, kita nak persoalkan, kita nak tanya sebenarnya actually what's going on. Penat lah tahu. Kita dah orang datang pada kita. Sebab tu lah orang tanya kenapa orang tanya dengan saya selalu bang, ada orang tanya dengan kita bang, kenapa orang datang dekat tim Demi Negara? Kenapa? Kalau tanya dengan Puan Salmah, dia akan tak ada tempat dah nak mengadu. Tanyalah beberapa banyak rumah, kenapa datang ke tim Demi Negara? Sebab dah tak ada tempat nak mengadu. Tak tahu mana nak minta pertolongan. Tak tahu mana nak minta pertolongan. Kan? Yang susah, diorang suruh bersyukur. Bila dah dibantu, kau bersyukurlah, terimalah, dah cukup baik dah kerajaan bantu. Yang hidup senang ni pergi sakau duit zakat. Contohnya macam ini adalah salah satu contoh lah apa yang telah didedahkan oleh Minda Merdeka. Orang yang susah ni bila dapat bantuan disuruh bersyukur lah. Kalau nak minta bantuan zakat apa semua, disuruh macam-macam lah. Maksudnya, sebab tu saya kata kalau dekat Malaysia ni, ingat tak dulu Aidil, Abang Zam, kita pernah cakap kan, kalau kau hidup kat Malaysia ni, kau hidup susah, kau macam berdosa. Kau menjadi asnaf, itu adalah satu dosa besar dekat Malaysia ni. Sebab apa? Sebab kau akan dicop sampai seorang yang tak reti bersyukur, pemalas, apa semua. Sedangkan yang sakau duit zakat pun adalah orang-orang yang sempurna, macam Zam cakap, yang bangsat macam ni. Kan? Yang pakai kereta yang sakau duit zakat ni dianggap kerja keras, rajin, pandai berniaga. Rumah macam istana. Kan? Lepas tu sakau duit zakat melalui emolumen. Gaji katanya company rugi tapi gaji sampai 2.5 juta setahun. Bayangkan kalau macam tu kita dah lama dah kaya idea. Masalahnya kita tak dapat apa yang diorang dapat. Kita duk sibuk fikir susah Kapetra ini, kita fikir rumah Al-Hadid tak ada cikgu, kita fikir rumah anak yatim yang dekat keramat tu tak budak tak tidur, tak bertilam apa semua kan.